daripada juru cakap PN. Saya ada up status saya dekat Facebook. Tuan-tuan baca tak? Ni kan. Apa yang dikatakan? Ni Taqiyuddin kata apa? Taqiyuddin mencabar. PN mencabar, buktikan dakwaan 10 ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan. Ni saya ada up status ni tuan-tuan dekat Facebook saya. Okey. Taqiyuddin kata kenapa 10 sahaja? Kami ada 74 kerusi. So sekarang ni saya punya status saya cakap naratif Jacom backfired. Ini tuan-tuan ditimbulkan juga sebagai satu naratif yang cuba yang ditimbulkan untuk meredakan gelombang pengkhianatan YB Rafizi. Dan saya cakap ini adalah naratif Jacom. Lepas tu ada pula yang kata kau ni memandai-mandai. Kau jangan, nanti aku dedahkan. Kan? Semalam pun saya dah bagi tahu. Dalam naratif ini tuan-tuan. Dalam naratif ini yang menyokong ini adalah cai-cai Jacom yang dibayar 50 sen. Jadi macam mana naratif ini nak berjaya? Sebab dia berlegar di kalangan korang yang shock sendiri. Bila dapat contoh tu, okey ada 200 komen. Itu 200 komen itu bukan organik komen, bukan. Ini masalah tuan-tuan. So sekarang ni memang satu demi satu kelang kabut jadi dia tuan-tuan. Nanti saya akan satu naratif yang ditimbulkan oleh tim damai ini sebenarnya adalah satu naratif untuk menafikan gelombang YB Rafizi. Kau terima ataupun tidak, tetapi jauh di sudut hati kau, itulah yang berlaku dalam masyarakat. Apa punca plan mereka jadi carca marbah? Baik, yang pertama kalau saya boleh katakan, plan ataupun naratif yang dibuat itu adalah satu naratif yang bersifat terdesak. Satu naratif yang terdesak. Dan naratif yang terdesak itu bukannya untuk kata orang memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi untuk dia counter apakah kejadian sebenar yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, naratif ini bila dibuat dalam keadaan yang tidak well prepare, okay, so dikerahkan pula dalam konteks tadi yang komen yang like ni semua adalah kelompok-kelompok kita saja. Dalam erti kata yang lain, dalam keluarga kita saja. So katalah keluarga kita ada 20 orang. Naratif tu kita rasa berjaya sebab kita suruh keluarga kita yang 20 orang ni komen. Nampak tak? Jadi masyarakat dekat luar tetap tak nampak isu itu. Lepas tu dapat pula tiba-tiba pada hari ini adalah sedikit idea daripada PN. Okay? Adalah idea sikit daripada PN mencabar balik. Mencabar dedahkan nama 10 orang ni. Memang kantoi lah tuan-tuan. So memang shock sendirilah. Dia tidak macam tu tuan-tuan. Dia tak boleh macam tu. Selain daripada yang saya huraikan panjang-panjang ni sebenarnya simple je. Kalau kau naik dengan jalan pengkhianatan, kau memang akan sendu lah. Tu je lah cerita dia kan. Baik, saya malam ini saya nak kongsikan dengan satu isu. Kalau tak ada apa-apa soalan yang tentang YB Rafizi ataupun yang dah dengar jawapan YB Rafizi di Pandan tadi, ada lagi tak soalan? Ada komen kata ada gerakan jatuhkan PMX dari tim yang RR macam tak logik. Ini satu ulasan yang dangkal. Kalau dia mengatakan kita nak menjatuhkan PMX, itu satu hujah yang dangkal, sedangkan dia pun tidak ada satu bukti yang konkret. Semua huru-hara sebabkan satu insan bernama Rafizi. Okey, tapi adakah kita nak salahkan YB Rafizi? Sebab dia mangsa keadaan dalam situasi ini. Kan?
Semua orang tak boleh nafikan. Tidak ada sebarang kekecohan di peringkat pentadbiran. Semua berada dalam keadaan jalan yang elok. Semua elok. Tiba-tiba YB Rafizi diperlakukan sedemikian. Kita pun mangsa juga, betul. Macam tadi, ada 2 couple. Saya tak ingat satu lagi daripada mana. Satu daripada Kelantan. Satu lagi saya tak ingat. Tapi memang jauh, bukan daripada Lembah Kelang. So dia kata dia rasa sangat-sangat kecewa. Dia rasa sangat-sangat dikhianati. Selama 27 tahun ini mereka mengikuti perjuangan ini. Dan antara yang disebut itu adalah nepotism. Macam mana dia kata? Ni soalan dia tanya pada saya, tuan-tuan. Macam mana kita nak counter nepotism? Fazal tolong jawab. Saya cakap, bang, buat apa saya nak jawab? Saya bantai isu nepotism tu. Jadi saya tak perlu jawab. Yang perlu jawab itu adalah mereka yang menang. Saya tak perlu jawab. Sebab saya sendiri merasakan apa yang berlaku ini secara zahirnya, clear cut memang nepotism. Tu je cerita dia, tuan-tuan. Jadi bila orang kata nepotism, parti anak beranak, so rakyat menjadi aku nak backup isu-isu yang berlaku pun aku jadi menyampah. Maknanya, tuan-tuan, orang yang bersama dengan kita berada dalam situasi mereka ini down. Down sangat-sangat. Datang daripada Kelantan semata-mata nak menunjukkan solidariti kepada YB Rafizi. Bukankah ini, tuan-tuan, yang berlaku pada 27 tahun yang lepas? Kita berhimpun dekat Dataran Merdeka sebab apa? So, inilah cerita dia, tuan-tuan. Kalau Rafizi buat parti baru, rasanya separuh PKR lari daripada lari ke Rafizi. Ada possibility. Cuma saya menyatakan bahawa parti baru bukan satu option yang baik, tuan-tuan. Sebab trend menunjukkan hari ini kawan-kawan kita dalam ini 2400 boleh sahkan sama ada analisa saya ini tepat ataupun tidak. Kenapa saya katakan parti baru bukanlah satu solution? Sebabnya, tuan-tuan, rakyat Malaysia yang memilih untuk non-partisan ini, dia sudah mula membencikan parti politik. Jadi parti baru bukan satu pilihan yang baik. Parti baru bukan pilihan yang baik sebab dia akan cakap mana-mana parti sama je. Itu cerita dia, tuan-tuan. Parti, mana-mana parti pun akan sama. So, berbeza dengan yang saya pernah nyatakan dalam live saya sebelum ini. Bahawa kalau tanya kepada saya apakah move 3 minggu daripada sekarang YB Rafizi akan membawa brand dia sendiri. Kita tengok track record. Bukan saya memandai-mandai ni, tuan-tuan. Selain pada aku ada telepati. Kan? Aku ada telepati tapi kali ni aku tak gunakan telepati. Kita tengok macam mana brand Ayuh. Macam mana kita tengok brand Invoke. Macam mana kita tengok brand apa lagi? Ayuh Malaysia. So brand-brand inilah yang rakyat Malaysia akan follow. Okay? Brand Ayuh Malaysia by Rafizi Ramli. Brand Invoke by Rafizi Ramli. Ini cerita dia, tuan-tuan. Ubah. Betul. So, saya sangat yakin dan malam ni saya nyatakan buat sekian kalinya tidak akan ada parti politik baru. Walaupun kita percaya juga di samping sokongan-sokongan ada yang mengatakan kalau kau keluar parti kita akan ikut. Betul. Tapi itu kata orang untuk untuk menyedapkan hati untuk kepuasan. Tapi dalam bertindak, tuan-tuan. Okay, dalam kita mengambil tindakan, kita kena melihat apakah kesannya kepada rakyat. Bila kita bercakap pasal rakyat, maknanya kita betul-betul memaksudkan rakyat. Suara rakyat 21 juta ini yang kita perlu fikirkan. Bukan 1 juta ahli keanggotaan keadilan. 1 juta dengan 21 juta sangat jauh beza dia, tuan-tuan. Jadi kita kena pandang ke depan, kita kena pandang yang lebih jauh dan lebih besar lagi. Kita tak hiraukan 1 juta ahli keadilan ini, tuan-tuan. Yang kita hiraukan adalah 21 juta, tuan-tuan. Ini cerita dia. Macam mana 21 juta ini kita nak fahamkan. Kita nak sebar luaskan bahawa
pentingnya rakyat Malaysia cakna tentang isu semasa yang berlaku dalam Malaysia. Tuan-tuan, saya ambil contoh. Tuan-tuan tak pening ke? Dekat Selangor ni saya bagi satu contoh. Kalau berlaku lagi sekali langkah Kajang 2.0, tuan-tuan tak fed up ke tuan-tuan? Tolong bagi tahu. Tuan-tuan tolong jawab. Kalau berlaku lagi sekali langkah Kajang 2.0, tuan-tuan tak fed up ke? Ini cerita dia. Rakyat dah bosan. Sebab dulu kita tahu PRK berlaku hanya disebabkan berlakunya kematian. Sebut pasal benda tu saya ada up status tuan-tuan. Ada orang kata saya bakar. Aku cakap lah, di mana aku bakar? Status aku kan. Aku punya pasal lah. Aku yang baca. Saya cakap apa? Petang tadi tuan-tuan. 5 jam yang sudah. Saya cakap, selain kematian, mematikan dan mencantas juga boleh menjadi sebab pilihan raya kecil diadakan. Betul tak tuan-tuan? Yang dulu kita faham hanya bila berlaku kematian. Sekarang tak. Bila kita mematikan ataupun kita mencantas orang pun boleh menjadi sebab untuk PRK. Tuan-tuan, kalaulah budaya ini yang kita lakukan, jahanam tuan-tuan. Jahanam. Akan jadi jahanam dan kita akan membuang duit cukai rakyat tadi tuan-tuan. Dalam pada kita mengatakan kita nak membina ekonomi rakyat, letih tuan. Tapi dalam masa yang sama, bila PRK dijalankan, dalam kepala otak mereka, rakyat yang menyampah ni dia tak akan mengundi. Jadi daripada 100% pemilih dalam PRK dalam satu kawasan itu, paling tidak pun dia kata 50% keluar ni memboikot. So 50% ini yang akan keluar mengundi. Nampak tuan-tuan? Dia boleh fikir macam tu sekali. So maknanya dalam 50% ni dia kata kita still ada chances untuk menang. Mungkin daripada 50% ini, kalau kita dapat 30% or at least 28% daripada bukan 28%, dan 50% ataupun 55% daripada sebahagian besar yang masih nak keluar mengundi, kita pun boleh menang lagi, dia kata. Kau tak jam tuan-tuan? Inilah masalah yang kita timbulkan. Kita bercakap sebab apa tuan-tuan? Kuasa tidak ada di tangan kita. Jadi yang menentukan sama ada PRK ataupun tidak bukan kita, mereka. Inilah keadaan dia tuan-tuan. Yakin ke boleh menang kalau buat PRK? Itu satu soalan yang sangat-sangat bagus. Mereka berada dalam keadaan denial tuan-tuan. Dia merasakan rakyat bersama dengan kita. Rakyat bersama dengan kita. Jadi janganlah terkejut kalau memang adanya Kajang 2.0 itu. Jangan terkejut tuan-tuan. Tapi saya sendiri merasakan kita dah muak dengan benda ni. Selangor ada MB baru ke bang? Akan ada. Tetapi itu dijangka pada PRU 16. Selepas PRU 16. Bukan dalam masa yang terdekat. Bukan Bandar Tun Razak. Ada satu lagi maklumat saya dapat tadi. Ada dah konon-kononnya akan ada yang memberikan laluan. Tapi dalam pada Sungai Tua tak nak tuan-tuan. Aku pun terkejut juga. Kan? Aku pun terkejut juga. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Ada dah orang jawab tu. Kalau tuan-tuan tengok di awal pembantaian YB Rafizi, apa Amir cakap tuan-tuan? Apa Amir cakap? Ni saya cakap perlahan-lahan ni. Apakah yang Amir jawab ataupun Amir suarakan semasa langkah bantai Rafizi dimulakan? Amir cakap apa? Amir cakap kita dah sampai masanya. Kita perlukan kepimpinan yang boleh memberi fokus sepenuhnya kepada parti. Okey?
dan tidak memegang ataupun tidak terlibat dengan mana-mana jawatan pentadbiran. Ini jawapan dia. Betul tak tuan-tuan?